A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Sebelum kita mula, macam biasa saya nak kongsikan 5 buah novel seram pilihan saya. Korang tengok je cover yang keluar dekat skrin ni. Semua link Shopee saya letakkan dekat bawah video ni. Kalau korang yang suka baca sendiri waktu malam dalam bilik, ambil satu. Sokongan korang dekat penulis tempatan kita ni sangat bermakna. Satu lagi, ramai yang tanya tentang penghantar kisah ni, si adik tu. Untuk makluman korang yang belum tahu, dia ada buat rawatan gangguan dan ada jual minyak kasturi kijang. Kalau ada antara korang yang nak berurusan dengan dia atau sekadar nak bertanya, nombor untuk hubungi dia saya letakkan dalam pin komen dekat video nanti. Terus dengan dia ya. Okey, kita sambung kisah malam ni. Bahagian pertama malam kemarin, kita berhenti dekat satu janji yang dah terlanjur dibuat dekat depan rumah si bulat tu. Malam ni kita masuk bahagian kedua. Kita tengok apa sebenarnya baju putih dengan batu-batu yang atuk susun atas lantai ruang tamu tu. Kita ikut adik sampai ke gelanggang tengah malam kampung sebelah. Tengok sendiri kenapa ayam yang seko ni tak pernah luka, dan kita akan tahu apa sebenarnya berlaku selama 7 hari 7 malam dalam sebuah rumah di pendalaman Thailand. Sebelum kita mulakan cerita, macam biasa kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Rainbow ni ayam jantan dekat rumah bulat yang ayah dia bela. Diorang bagi nama Rainbow sebab dulu masa sekolah menengah, ayam ni sihat, cergas, punyalah berani. Dia kejar sesiapa saja yang masuk kawasan rumah bulat. Member yang datang lepak semua kena kejar. Kucing yang lagi besar dari dia pun kena kejar. Tapi sekarang Rainbow macam kucing sakit. Campak ikan depan dia pun tak peduli dah. Apatah lagi nak dengar dia berkokok sebelum subuh. Hari-hari duduk dalam reban, nak buka mata pun tak larat. Tak apa, kita ada masa lebih kurang beberapa hari. Aku tahulah apa nak buat nanti. Dah bulat, kau hantar aku balik. Dah lewat ni, kata adik. Dalam perjalanan balik, bulat diam 1000 bahasa atas motor. Masing-masing tak bersuara. Lelaki ni kalau diam, selalunya tengah berfikir. Bukan macam perempuan, kalau diam, mungkin tengah merajuk. Dekat nak sampai tu adik bersuara. Kau marah aku ke bulat? Tanya adik. Taklah, jawab bulat. Sampai rumah, adik tengok lampu rumah masih terang lagi. Tapi kereta-kereta tadi dah tak ada. Semua dah balik. Tapi kalau lampu depan terbuka lagi, maknanya ada orang lah dekat ruang tamu. Nak tak nak, salam kena bagi sebelum masuk. Kalau tak, atuk bising. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk kejap dik, atuk ada benda nak sembang ni, kata atuk. Belum sempat duduk atas kerusi, adik ternampak ada beberapa barang yang atuk susun atas lantai ruang tamu. Sehelai baju putih, beberapa ketul batu dan sehelai kain putih lebih kurang 2 jengkal orang dewasa. Nak buat apa barang-barang ni tok? Tanya adik. Barang ni yang kita akan gunakan nanti, jawab atuk. Adik dapat tangkap sesuatu. Tapi adik sedaya mungkin lah tak nak potong dan banyak tanya. Tunggu je apa yang atuk nak cakap. Tapi atuk ni macam dapat agak, macam boleh baca subtitle dekat muka adik. Atuk nak kena minta tolong kamu juga ni. Tak ada orang lain yang boleh tolong atuk lagi dah nanti. Atuk tahu kamu tak pernah lagi belajar ilmu ni. Nanti atuk ajarkan semua. Sambil tersenyum tu, atuk mula terangkan satu-satu. Kata atuk, baju putih ni atuk akan doakan untuk peguam perempuan tu guna nanti masa dalam mahkamah. Setiap apa yang dibicara dengan izin Allah akan lancar dan semuanya penuh dengan hujah yang bernas. Dalam baju tu atuk doakan sekali si pemakai ni
terbuka panca indera akal dia, dapat berfikir jauh dari orang biasa, akan nampak selok-belok. Dia akan dapat sendiri ilhamnya untuk lawan musuh bila dalam mahkamah nanti. Kamu tengok batu ni, ini bukan batu buat main batu seremban tau. Ni batu untuk guna baling kepala orang yang tak guna, yang jadi barwah, makan bangsa sendiri, makan benda haram dalam mahkamah sana tu. Dah, kamu pergi masuk tidur, esok kita akan ke sana. Aik Tok, kita ke sana? Atuk macam tahu je rumah diorang. Bukanlah, kan diorang menyewa dekat sini beberapa hari. Jadinya diorang belum balik. Esok diorang akan ambil kita dan bawa ke sana sampai hari masuk mahkamah tu. Hah? Kita kena pergi juga ke mahkamah? Ya, Atuk nak minta tolong kamu nanti. Peguam tu kata kita boleh masuk dalam mahkamah. Jadinya Atuk nak suruh kamu yang buat nanti untuk lawan. Doanya agak panjang. Kalau suruh diorang yang buat, makan masa pula diorang nak hafal. Adik pun berjalan masuk dalam bilik, tinggalkan Datuk sorang-sorang dekat depan dengan barang-barang tu yang masih belum selesai. Adik masuk bilik dan kemas barang. Bawa 2 helai baju je dan 2 helai seluar. Azan subuh berkumandang. Terdengar bunyi kaki berjalan dekat pintu depan bilik. Habis je azan, Atuk ketuk pintu bilik, ajak solat subuh. Atuk imamkan subuh diorang berdua. Sebaik habis solat, Atuk pusing belakang dan cakap, jangan sambung tidur lagi dek. Dia minta adik belikan sarapan lebih sikit. Katanya diorang akan datang bersarapan dekat sini pagi ni. Adik cuma mengangguk je lah. Macam biasa, sarapan orang kampung setiap pagi akan beli dekat kedai Kak Nah, Simpang 3 sana tu. Sarapan yang wajib ada untuk Atuk, kena ada kuih muih. Tapi disebabkan ada orang nak datang, kena beli 2-3 jenis lah dengan nasi lemak yang dibalut dengan daun pisang. Lebih kurang pukul 8 pagi, sampai 2 biji kereta. Adik yang baru balik dari kedai dah risau. Makanan sampai lambat dari tetamu ni. Adik fikir kalau lalu pintu depan dengan makanan ni, nampak tak manis pula. Baik masuk ikut pintu belakang. Sempatlah hidang dekat dapur. Selesai hidang, adik jenguk sikit dari dapur, bagi isyarat dekat Atuk yang makanan dah siap dihidang. Alhamdulillah. Adik tengok diorang makan siap bertambah lagi. Maknanya kenalah dengan tekak diorang ni. Sambil makan tu, peguam perempuan tu bersuara, kalau tak ada apa, tengah hari ni lah Tok kita bertolak. Boleh, insyaAllah. Perbicaraan pukul berapa esok? Perbicaraan lusa Tok, bukan esok. Lah, habis tu kenapa kita nak pergi awal? Saya ingat Tok nak pergi rumah saya dulu, buang hantu yang tindih saya tu. Oh itu, Atuk lupa nak cakap dengan kamu. Yang itu bukan orang tanam dekat rumah kamu, tapi dia mengikut kamu. Tuan dia hantar ikut angin. Yang tu tak perlu pergi rumah. InsyaAllah Atuk akan selesaikan juga. Adik yang dengar perbicaraan tu akan berlangsung lusa, dia rasa lega dah sangat. Sebab malam ni memang dia dah cadang nak pergi tengok Lee sabung ayam. Jadi pakcik tu tunggulah sampai esok, akan berangkat sekali dengan Atuk. Peguam tu balik hari tu juga. Katanya dia perlu balik dan selesaikan beberapa kerja dulu. Diorang semua duduk situ sampailah tengah hari. Lepas Zohor, peguam tu bertolak balik dan pakcik tu pula balik semula ke homestay dia. Petang berlalu sampailah habis waktu maghrib. Terdengar motor bulat dekat depan rumah. Assalamualaikum dek. Oh dek. Waalaikumsalam. Ha, kau ingat kan kita nak pergi kampung sebelah malam ni, tengok Lee main? Ha, aku ingat. Kita pergi ramai sikit, dalam 2-3 orang. Lepas tu tunggu diorang mula main, baru kita masuk dekat situ. Aku tak nak Lee cam kita datang. Sekarang ni aku lapar. Kita tunggu member lain dekat kedai dulu. Diorang pun bergerak pergi kedai pokok jawi, tunggu member datang. Lepas makan, sampai lagi 2 biji motor member lain yang nak ikut tengok Lee sabung ayam malam tu. Diorang duduk dekat situ sampai dah tengah malam. Bila dah nak sampai waktunya, diorang bergerak ke kampung sebelah. Ada seorang member yang dari kampung sebelah sana yang tunjuk jalan. Sampai sana, adik tengok ada lebih kurang 20 biji motor dekat kawasan tu. Memang ramai yang datang tengok. Adik nampak Lee dah ada dekat tepi gelanggang dengan ayam dia. Dan terdengar lawan dia menjerit dari tepi gelanggang. Kau ingat ya berapa kita betting? Jangan tak bawa pula duit, katanya sambil tergelak-gelak. Dari yang muda sampai yang tua pun ada join sekali main sabung ayam dekat gelanggang sebelah. Tapi yang paling ramai berkumpul dekat gelanggang Lee ya. Mungkin sebab orang dah kenal dia kan. Jaring ditarik keliling gelanggang yang bersaiz lebih kurang 3 depa orang lelaki dewasa. Dan adik perasan satu benda. Sebelum Lee lepaskan ayam dia dalam gelanggang, lama dia tatap muka lawan dia tu dengan muka yang serius sambil pegang ayam dia. Bila tukang jaga gelanggang panggil masuk, diorang sama-sama lepaskan ayam. 2 ekor ayam tu belum serang apa-apa lagi, tapi dah boleh nampak ayam lawan Lee tu macam menunduk kepala ke bawah dan berundur beberapa langkah ke belakang.
macam tak nak berlawan. Dan adik perasan satu benda, mata ayam Lee tu kadang-kadang macam tak berkelip langsung. Tak lama tu, ayam Lee buat serangan pertama, terbang paras kepala ayam lawan beberapa kali. Sampai jejak je kaki ke tanah, dia mematuk beberapa kali. Ayam lawan macam lemah je, hanya menunduk. Terdengar beberapa kali tuan ayam tu menjerit, marah sangat bila ayam dia tak melawan. Ayam Lee melompat sambil tikam tajinya yang panjang tu. Perlawanan tu tak sampai 5 minit. Ayam lawan rebah tak bergerak. Macam yang orang cakap lah, ayam Lee ni memang ganas. Tapi kali ni adik tengok sendiri depan mata dia. Ayam Lee patuk ayam lawan yang dah tak bergerak tu sampai keluar darah, dan nampak dia macam mencarik-carik daging dan bulu ayam lawan dia. Lee cuma tersenyum je, jalan pergi dekat lawan dia. Tak dengarlah apa yang diorang cakap. Penjaga gelanggang pun datang, hulur dekat Lee duit yang diorang dah betting tu. Lepas tu adik terdengar ada orang tua-tua yang bersembang dekat kerusi kayu tu. Cerita macam mana sebenarnya ayam Lee ni boleh kuat macam tu. Orang tua-tua dekat situ cakap, dulu Lee pernah pergi Thailand jumpa dukun Siam. Orang kata ayam dia dulu tak macam sekarang, makin kuat lepas dia bawa balik ayam tu daripada sana. Katanya dia bawa ayam dia pergi jumpa dukun untuk kuatkan ayam tu, dan buat perjanjian dengan dukun untuk kebalkan ayam dia. Cerita ni terbongkar dari member-member dia juga yang ikut sekali pergi sana. Katanya diorang pergi rumah dukun tu dekat pedalaman Thailand. Drive kereta dari Kedah ke sana. Perjalanan jauh, dekat setengah hari baru sampai. Dukun tu duduk seorang. Rumahnya terletak dalam kampung yang hutannya tebal. Kali pertama melangkah masuk je rumah dia, dah nampak atas rak penuh dengan balang-balang yang airnya hitam. Balang saiz botol air mineral 1.5 liter. Isinya tak nampak, airnya gelap, hitam. Tapi diorang percaya itu mungkin anak kerak. Antara diorang tu ada yang memang boleh bercakap Siam. Jadi dialah jadi orang perantaraan masa berurusan tu. Dukun tu cakap dia memang selalu buat dan mahir bab kebalkan ayam laga ni. Dia minta masa lebih kurang 7 hari sebelum upacara tu siap. Dan ayam tu mesti ditinggalkan dekat rumah dia. Upahnya lebih kurang RM5,000 masa tu. Lee memang dah tahu harganya dari awal dan memang dah sediakan duit tu. Hari tu juga dia hulurkan upah dengan harapan ayam dia akan jadi kuat supaya dapat bagi pulangan yang lumayan. Dan macam mana upacara itu dibuat? Dukun tu cerita 7 hari 7 malam dengan hanya satu sajian, ayam cemani. Ayam Lee ni akan dikurung dalam sangkar. Kemudian ayam cemani, korang semua tahu kan ayam cemani ni macam mana rupanya? Alah, ayam yang semuanya hitam tu, sampai dalam mulut ayam tu pun hitam. Ayam cemani tu akan disembelih, darahnya ditadah dalam bekas, bangkainya dicampak ke dalam sangkar. Sebekas darah tu jadi makanan dan minumannya. Selama seminggu tu ayam cemani ni akan disembelih setiap hari, dan sebelum bangkai tu dicampak ke dalam sangkar, dukun tu akan perasap dan melenggang bangkai ayam tu atas asap. Kata dukun tu, selama 7 hari 7 malam hanya itu sajian dia. Nanti bila dilagakan dalam gelanggang, dia akan jadi sangat kuat dan agresif. Dia akan nampak ayam lawan tu sebagai makanan dia. Ayam Lee takkan rasa takut. Selesai 7 hari, Lee datang balik ambil ayam dia. Dukun tu bagilah beberapa pantang larang yang dia kena ikut dan buat. Lepas tu ayam dia perlu dijamu ayam cemani sekurang-kurangnya seminggu sekali. Tak boleh ayam jenis lain. Lepas Lee ambil duit tu, adik cuik bulat, buat isyarat nak belah. Tak nak tunggu lama dah, takut bertembung dengan Lee pula. Masa dalam perjalanan balik tu, bulat sempat mengeluh. Mampus kita dek, kau tengok tak ayam dia tadi? Ni pertama kali aku tengok ayam dia main. Kalau aku tahu ayam dia macam tu, aku tak nak main. Tak apa, aku pun risau juga lepas dengar cerita orang tua-tua tadi. Tapi tak apa, aku tahu apa nak buat. Lagipun kita kuatkan semangat. Anggap buat benda ni ada kebaikan juga. Dia dah janji, kalau kalah, dia tak nak sabung lagi. Aku trigger sangat bila dia rasa tak ada yang boleh kalahkan dia, sampai letak cagaran iman. Kita kalah pun tak apa, anggap je sedekah. Nanti kita bincanglah dengan dia, minta tangguh masa bayar duit. Tak payah bagi dia motor kau. Lagipun kau dengan dia berjiran, takkan dia sekejam tu. Betul tak? Betul juga tu dik. Sampai motor dekat rumah, adik bagi tu bulat yang esok dia tak ada. Ikut atuk pergi berubat. Takut-takutlah si bulat ni datang mencari pula. Lampu rumah terang lagi, maknanya ada yang belum tidur.
Adik masuk rumah dan nampak atuk dekat depan TV, tengah tengok berita tengah malam. Kalau tak ada benda penting nak beritahu, selalunya waktu macam ni dia dah tidur. Lewat kamu balik ni, ke mana kamu pergi tadi? Tanya atuk. Aduh, janganlah cari penyakit bagi tahu. Pergi tengok sabung ayam. Memang ada yang kena kejap lagi ni. Jadi kena pandai pusing sikit lah. Tak ke mana pun tu, rumah bulat je. Atuk kenapa tak tidur lagi? Atuk nak cakap dengan kamu, esok kita pergi lepas solat subuh. Pakcik tu datang ambil kita esok. Perbicaraan pukul 9 pagi. Kamu tidur sekarang. Takut esok kamu mengantuk. Atuk perlukan kamu esok. Sebelum azan subuh lagi, atuk dah ketuk pintu bilik, suruh bangun mandi dan terus bersiap. Lepas solat subuh, standby. Pakcik tu akan datang, kata atuk. Habis je solat, masa adik masih atas sejadah, atuk hulurkan sekeping kertas yang ada doa dekat dalam tu. Atuk ajar cara guna. Doa pembungkam katanya. Kegunaannya untuk masalah macam ni lah. Bila jumpa orang yang zalim, yang gunakan kedudukan untuk aniaya orang lain. Adik ni dah biasa hafal doa, jadi tak jadi masalah lah nak hafal dalam beberapa jam sebelum sampai sana nanti. Masa tengah hafal tu, atuk cakap satu benda. Tadi dalam sujud akhir subuh, dia minta lah supaya diberikan petunjuk. Dan lepas habis solat, atuk rasa tak sedap hati, macam ada sesuatu nak jadi. Mungkin di luar kawalan dia nanti. Adik cuma diam je lah, tak berkata apa. Tapi dalam hati risau juga. Sebab jarang sangat atuk jadi macam tu. Susah nak tengok dia tak senang hati. Tak lama kemudian, pakcik tu sampai. Kereta dia kosong. Katanya dia dah hantar anak beranak dia balik semalam. Hari ni dia datang nak ambil atuk je supaya kereta lagi selesa. Sebaik saja naik kereta, atuk tanyalah pakcik tu, berapa lama perjalanan kita nanti? Pakcik tu cakap, kalau ikut jalan kampung mungkin sejam lebih, tapi kejap lagi dia akan guna highway. Tak sampai sejam sampailah. Adik duduk dekat seat belakang, sambung hafal doa-doa tadi. Separuh perjalanan, atuk hulurkan satu bekas kecil, iaitu celak. Atuk kata selalunya dalam keadaan terdesak je dia akan gunakan celak ni. Tak semua keadaan kena guna celak, tapi untuk senangkan keadaan yang kritikal memang perlu. Kegunaan celak ni untuk nampak sementara apa pakaian gaib atau bantuan gaib yang pihak lawan ada. Celak akan disapu dekat kiri dan kanan kening sambil baca doa khas. Selagi celaknya ada di kening, selagi itulah si pemakai akan nampak makhluk gaib. Sampai dekat parking mahkamah, adik turun dan mula pakai celak tu. Tak sampai 5 minit, peguam perempuan tu sampai dengan pakaian peguamnya, hitam dan putih. Bila peguam tu sampai je, dia cakap kita dah boleh masuk ni. Semua orang melangkah satu demi satu anak tangga mahkamah tu. Bila pijak tangga terakhir, pakcik tu bersuara, "Tok, itulah orangnya." Ternampak seorang lelaki apek Cina yang berusia, pakai kot, dan sebelah kanannya peguam lelaki India. Diorang melangkah masuk dulu. Sebelum rombongan adik masuk, ternampak diorang bercakap-cakap depan pintu masuk kot tu, sambil pandang ke arah rombongan pakcik tu. Dan adik terperasan satu benda dari jauh. Ada sosok yang mengikut dekat kiri kanan peguam India tu. Benda tu pegang besi panjang bentuk garfu. Siapa pula lah yang baru balik merewang ni, kata adik dalam hati. Sampai depan pintu, peguam langkah masuk dulu. Bila tiba giliran adik, polis bantuan tu tahan, tak bagi adik masuk. Siap buat muka marah lagi. Polis tu bagi macam-macam alasan. Kononnya perbicaraan hari ni ada perkara yang tak sesuai, budak dengar. Adik cakap lah, dia dah cukup umur. Tapi polis tu tetap tak bagi masuk. Atuk minta semua orang bertenang dan keluar semula untuk berbincang. Atuk ajak semua berjalan semula ke kereta. Duduk bertenang kejap. Dekat situ atuk terangkan, tujuan adik ikut ni bukan suka-suka. Sebab adik lah yang sepatutnya akan banyak membantu atuk nanti masa dekat dalam tu. Tapi tak apa, kata atuk minta pen hitam dari peguam perempuan tu dan minta pakcik tu hulurkan tangan kirinya. Lepas tu, atuk tuliskan satu doa pendek dalam tulisan Jawi yang ada 4 patah perkataan je. Dekat tangan sebelah kanan pakcik tu pula atuk tulis lagi satu doa. Dan atuk ajarlah caranya. Kata atuk, bila dia tak disoal, dia mesti sentiasa berzikir dengan doa-doa tu. Selesai perbincangan yang tak sampai 15 minit tu, diorang semua masuk.
Adik hantar sampai depan pintu je. Lepas tu dia pusing balik, duduk dekat depan tempat parking kereta. Perbicaraan tu ambil masa dekat 4 hingga 5 jam. Sampai nak dekat Zohor baru diorang keluar. 2 buah kereta, pakcik tu dengan peguam keluar dari pekarangan mahkamah, pergi kedai makan terdekat untuk makan tengah hari. Sampai kedai, adik ceritalah semula apa yang terjadi pagi tadi. Masa diorang melangkah masuk pintu depan tu, dia ternampak beberapa sosok yang ikut peguam pihak lawan. Atuk pun cerita apa yang jadi dekat dalam. Atuk kata memang betul, itulah pakaian dan amalan bangsa diorang yang masih ramai orang tak tahu. Hari ni orang ingat benda tu biasa je, tapi semuanya bermaksud tersirat yang orang kita tak tahu. Atuk kata 2 gelang merah dekat tangan tu bermaksud penjaga dia, kiri dan kanan. Yang seekor tu berbadan biru macam avatar. Mata dia sentiasa terbeliak dan memerhati semua orang yang berdekatan dengan tuan dia. Dekat tangan kanan, dia pegang besi yang bercabang 3. Peranan dia untuk tundukkan sesiapa saja yang berurusan dengan tuan dia. Yang lagi seekor bertangan 4, duduk atas bahu lawyer diorang. Atuk kata kerja dia jadi perisai pada tuan dia, dan sama juga untuk menundukkan orang. Kata Atuk, bila masuk je, dia duduk dekat kerusi barisan nombor 3 dari depan. Yang masuk awal dah penuhkan seat depan. Bila Atuk duduk, kedua-dua ekor tu mula jegilkan mata dekat Atuk. Macam terasa satu kehadiran yang tak selesa bagi diorang. Yang pegang besi tu jegilkan mata sambil hentak-hentak besi dekat lantai. Lepas beberapa minit, semua orang dah masuk. Hakim masuk, duduk dekat kerusi dia. Perbicaraan bermula dengan saling bertanya nama-nama orang yang menuntut dan yang dituntut. Bila mula je semua tu, Atuk kata si jembalang biru tu bergerak ke arah hakim sambil angkat besi ke arah muka, atau lebih tepat lagi ke arah hidung. Mungkin ini ada kena-mengena dengan pepatah seperti lembu dicucuk hidung. Atuk mula bagi isyarat dekat pakcik tu. Dari awal lagi Atuk dah pesan, kalau Atuk angguk kepala, dia kena mulakan zikir tu. Doanya tak panjang, tapi kena dibaca berulang-ulang. Zikir ni tujuannya untuk melemahkan. Atuk kata bila pakcik tu habis baca je untuk kali pertama, si biru tu berganjak ke belakang sambil tarik perlahan besi dia dari muka hakim tu. Bila bacaan yang kedua dan ketiga, dia mula gelisah, berpusing-pusing depan kandang, depan tempat lawyer dia duduk. Bacaan seterusnya, pakcik tu tunggu arahan daripada Atuk. Atuk pula mulakan bacaan dia sendiri dan hanya tumpukan dekat hakim. Hakim itulah yang dikatakan jadi tali barut pada diorang yang seolah-olah menolak dokumen pakcik tu yang sememangnya lengkap dengan bermacam-macam alasan. Atuk mulakan bacaan dan duduk diam. Atuk kata dia tak perlu buat apa-apa dah, sebab masa semua orang tengah sibuk dekat parking kereta masa mula-mula sampai tadi, dia seorang-seorang dah bergerak keliling mahkamah dengan bawa 3 ketul batu yang dia dah sediakan dari awal. Batu yang pertama dibaling arah kanan mahkamah, batu kedua dibaling ke arah kiri, dan batu ketiga dibaling ke atas bumbung mahkamah. Tujuan kegunaannya, Atuk kata, orang zalim yang berkuasa akan berat mulutnya macam batu dan akan sentiasa gelisah bila nak sebut dan berlawan dengan perkara jahat yang ada dalam hati dia. Kegunaan lainnya boleh buatkan orang yang terkena tu jadi bodoh tuli yang kekal dengan hanya menyepak salah satu batu tu dengan kuat. Orang yang kita nak buat tu akan sentiasa gelisah, tak senang duduk, dan akan terdengar suara-suara yang sentiasa bercakap dalam hati dia yang apa awak buat ni salah, melawan benda jahat yang dia buat. Macam dapat bisikan gaib. Giliran peguam perempuan pakcik tu pula berhujah. Kali ni dia berdiri dekat tengah. Baju peguamnya labuh dan tebal. Atuk pasti baju yang dia buat untuk lawyer tu takkan nampak dari luar. Dan setiap hujah dia semuanya penuh dengan poin-poin yang cukup hebat, sampaikan lawyer pihak lawan tak ada bantahan satu pun atau nak meragukan hujahnya dekat hakim. Atuk kata si pemakai baju tu akan sentiasa dapat ilham, tahu cara untuk bercakap supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut dia semua orang tak mampu membantah. Peguam perempuan tu berjalan semula dekat tempat duduk dia, ambil fail yang berisi surat pembelian dan perjanjian. Surat tu diserahkan kepada hakim. Surat lama yang dibuat pada tahun 40-an 50-an lebih kurang. Atuk pejamkan mata, dan sebaik saja surat tu sampai dekat tangan hakim, Atuk cuba berinteraksi secara batin. Kalau tak nak jadi bodoh yang kekal, kamu perhati betul-betul surat tu, sah atau tidak, kata Atuk. Masa Atuk cakap tu bukanlah dalam keadaan marah, dia cakap dalam keadaan santai je lah. Hakim tu mula-mula senyum macam tengah berborak biasa, tapi sebaik saja dia dengar suara Atuk, boleh nampak reaksi dia agak terkejut. Dari jauh Atuk nampak mata dia terbeliak sikit.
yang dia cuba kawal perasaan tu sambil cuma mengangguk faham. Atuk kata kita ni di pihak yang benar, jadi tak payahlah nak tundukkan orang tu sampai jadi bodoh. Cukup sekadar ajar dia dan ugut secara lembut. Sebabnya dokumen kita semua lengkap. Ibarat masuk Roblox, lesen, seatbelt, semua kita patuh. Habis je peguam perempuan tu serahkan dokumen, dia duduk semula sebelah pakcik. Kali ni giliran lawyer India pihak lawan pula soal pakcik tu. Masalahnya bila kena soal jawab, pakcik tu tak boleh nak baca apa-apa. Jadi atuk lah yang kena buat kerja masa ni. Bila lawyer diorang bangun dari kerusi, atuk mulakan zikir. Baru je baris pertama, atuk kata lawyer tu berhenti, tak jadi berdiri sepenuhnya. Doa ni memang kuat, kata atuk. Setan yang menunggang dekat belakang lawyer tu mula tercampak ke belakang bila zikir dibaca. Dan atuk kata semua orang dalam dewan terkejut bila dia tak jadi bangun tu. Dia pegang-pegang kepala, menggeleng-geleng. Macam ada satu tamparan tangan yang besar sepak muka dia. Nampak pening tak tentu pasal. Atuk berhenti zikir kejap, biar dia ambil nafas. Sebab atuk tak nak diorang drag lagi masa ke hari lain. Takut tiba-tiba dia bagi alasan nak balik, tak nak teruskan perbicaraan pula. Tak lama lepas tu dia berdiri balik, berjalan ke tengah dan soal pakcik tu beberapa soalan. Lepas tu si biru tu pula mula berjalan ke arah peguam perempuan. Bila peguam tu berdiri nak melawan dan menentang apa yang disoal lawyer diorang, dia macam nak cucuk besi dia ke muka peguam perempuan tu. Atuk mula baca semula. Si biru tu terpelanting, berganjak ke belakang, macam terkena jurus pukulan jauh. Tapi yang seekor ni memang degil, macam tak sakit. Lepas kena jurus tu, dia cuba nak berjalan ke depan lagi. Atuk tak henti-henti baca. Akhirnya dia cuma mampu berdiri dekat sebelah kiri lawyer diorang. Itu je paling jauh dia mampu. Lawyer India tu soal pakcik, apa bukti lain yang pakcik nak pastikan itu tanah pakcik? Sedangkan dia dah tahu, dah tengok surat pembelian dan perjanjian tadi. Pakcik jawab, bertahun-tahun lama dulu tak semuanya proper. Dan apa lagi yang dia nak tunjukkan? Pakcik tu keluarkan sekeping gambar lama tahun 90-an. Gambar sempadan sungai tu yang dia sendiri pernah ambil dulu sebelum tahun 2000. Masa owner Cina tu baru beli tanah sebelah tanah dia. Gambar tu peguam pakcik serahkan dekat hakim. Dan kali ni hakim tu mengangguk, macam setuju. Perbicaraan dihentikan lebih kurang setengah jam untuk pihak mahkamah menilai. Dan Alhamdulillah, apa yang tak disangka-sangka, hari tu juga dengan bukti yang kukuh, kes ditutup. Selesai serta merta hari tu juga, tak perlu dibawa ke hari lain. Lepas makan tengah hari dan solat Zuhur, masa semua orang dah melangkah nak masuk kereta, peguam pakcik tu datang ke tempat penumpang depan. Lawyer tu cakap dia berhajat nak simpan baju yang atuk doakan tu. Katanya dia rasa lain bila pakai baju tu. Semangat dia kuat dan bermacam-macam idea yang dia dapat bila pakai masa dalam kod tadi. Dia hulurkan duit dekat RM500 dan harap sangat atuk terima sebagai sedekah atas pertolongan atuk. Atuk cuma tersenyum dan izinkan dia simpan baju tu untuk kegunaan dia masa depan. Diorang semua bertolak dari situ nak balik rumah. Pakcik tu dari tadi tak berhenti-henti bercakap. Nampak sangat dia happy bila menang kes tu. Kalau ikut keputusan mahkamah, tanah seluas tu dengan hasil yang ada dalam tanah tu, pada masa tu mungkin lebih kurang RM500,000 nilai kerugiannya. Mahkamah keluarkan perintah pihak lawan kena bayar pampasan atau tanah bahagian dia akan disita sama nilai dengan kerugian pakcik tu. Pakcik tu tersenyum sepanjang perjalanan balik. Banyak berborak dengan atuk. Nampaknya dia sangat kagum dan berminat dengan ilmu dan kepandaian orang Melayu dulu. Bila jumpa orang yang minat dan banyak bertanya macam ni, atuk mula tak senang duduk. Dia akan suka bercerita tentang sejarah orang Melayu Kedah, sejarah yang digelapkan hari ini. Kalau tanya orang Malaysia pernah tahu ke Kedah pernah dijajah Siam, mungkin orang tua-tua yang tahu. Yang muda mungkin ada setengah tahu, ada setengah lagi tak pernah dengar. Adik yang dah tahu hujung pangkal cerita ni dah tak bagi fokus sangat. Dia pandang luar tingkap je, tengok pemandangan. Tapi pakcik tu sangat berminat dengan cerita atuk, sampai dia perlahankan redu kereta nak dengar dengan teliti cerita atuk. Kata atuk, orang Melayu kita ni memang macam tu, pandai dan pakar dalam segala hal, perubatan, persilatan. Tapi yang special orang tua-tua Kedah ni, diorang pakar dalam peperangan. Bukan setakat perang zahir, perang batin dengan tentera Siam dulu pun sama banyak. Siam dulu tenteranya ramai yang kebal. Masa mula-mula diorang menyela nak masuk, diorang bawa banyak sangat batalion dengan armada yang besar masuk ikut perairan Kedah. Lepas je Kuala Kedah musnah,
Diorang cuba masuk ke bandar-bandar kecil lain guna kapal yang lagi kecil dan lagi senyap bunyinya. Tapi dulu ramai bomoh-bomoh hebat dan orang yang pandai jaga kawasan kampung diorang. Bila Kuala Kedah kena serang, diorang dah dapat firasat awal lah Siam akan masuk kawasan diorang pula lepas ni. Ada 2-3 orang bomoh yang dah berpakat dan berbincang untuk sekat Siam dari masuk ke bandar dan kampung guna laluan air. Jadi diorang buat satu strategi. Bomoh-bomoh ni akan sanggu atau memanggil hantu-hantu air lebih awal. Perjanjiannya mestilah satu hala. Maknanya ada korban yang akan jadi santapan hantu air tu. Bomoh-bomoh ni tak ada cara lain selain cara tu. Sebab jumlah tentera Siam bukan main ramai sangat masa tu. Bayangkan kota Kuala Kedah yang jadi pusat pun boleh tumbang. Ini kan pula setakat bandar-bandar kecil dan orang kampung nak melawan pula. Lupakan je lah. Bomoh-bomoh ni mula sanggu hantu-hantu air yang jumlahnya sangat banyak. Boleh dikatakan sama banyak dengan tentera Siam masa tu. Sebaik saja tentera Siam masuk kawasan yang dirancang tu, satu demi satu tentera Siam direntak masuk ke dalam air. Ada antara diorang ni yang nampak rambut panjang mengembang mengurai dari dalam air. Diorang cuba baling tombak tapi langsung tak jadi apa. Dari malam yang gelap tu, terdengar jeritan tentera Siam dari segala arah. Komander diorang mula panik, suluh guna obor nak cari dari mana yang serang diorang ni. Seorang demi seorang direntak masuk dalam air. Kumpulan tentera Siam yang ni mati dengan sangat misteri. Sebahagian besar yang lain masih buat kacau dekat kota Kuala Kedah dan orang kampung yang terselamat tadi mula dapat sikit masa untuk larikan diri. Kedah berperang dengan Siam dekat 20 tahun lebih. Satu masa yang lama. Sebelum menang dengan Siam, orang Kedah ambil masa nak kumpulkan tenaga untuk buat comeback. Tentera Siam ni bukan calang-calang. Nasib baik masa tu masih ada bomoh dan orang yang pandai dalam peperangan. Tentera Siam ni sangatlah kebal dan ganas. Diorang ni tak kira siapa pun depan mata, takkan tinggal seorang pun. Masa mula-mula Siam masuk ceruk-ceruk kampung, nak digambarkan kenapa orang Kedah bagi gelaran Siam Perut Hijau ni, sebabnya diorang ni sangat kejam. Tak kira budak kecil atau perempuan, semuanya dilanyak. Sangat tak berperi kemanusiaan. Sampai ada satu part tu, bila diorang masuk satu kampung dan bertembung dengan seorang perempuan yang syarat mengandung. Orang Siam ni terkenal dengan perangai suka berjudi juga. Jadi bila nampak perempuan tu syarat mengandung tu, diorang ikat kedua-dua tangan perempuan tu dekat sebatang pokok dan diorang berjudi atas 2 nyawa yang dibawa perempuan tu. Diorang akan teka jantina bayi dalam perut tu. Dan untuk tengok siapa yang menang, perut ibu tu dibelah dengan pedang hidup-hidup. Tapi dari situ jugalah tentera Kedah mula belajar. Diorang sedar tentera Siam ni kebanyakannya kebal. Kadang hampir 2 orang lawan seorang, tapi masih tak mati, tak luka. Nasib baik ramai bomoh dan orang yang pandai masa tu, yang tahu cari macam-macam cara untuk melawan ilmu kebal Siam tu. Salah satunya diorang guna pokok senibong yang dipanah peti. Waktu dipanah tu pula mestilah hari Selasa. Bila dipanah mesti dibacakan doa khas sebelum diambil sebahagian kayu pokok tu untuk dijadikan senjata. Tentera Kedah gunakan kayu senibong tu dibuat sebagai tombak. Kali pertama tombak ni siap, tentera Siam sangat terkejut bila tombak kayu ni tembus perut dan badan-badan tentera dorang. Dari situ makin banyak tentera Siam yang mati dan dapatlah diorang hambat Siam ni hingga ke Bangkok. Cerita-cerita ni Atuk selalu cerita dekat orang yang minat dan betul-betul nak dengar je. Seboleh-bolehnya dia tak nak cerita dekat orang yang tak suka dengar benda mistik atau tak percaya kehebatan orang dulu. Bagi Atuk, orang macam tu bukannya akan bersyukur disebabkan jasa orang dulu, orang hari ni dapat hidup penuh dengan nikmat. Sebaliknya membangkang setiap usaha, persoalkan usaha para pejuang kalau guna unsur mistik dan gaib. Di mata diorang semuanya salah. Kata tu, orang macam tu lagi agungkan orang luar dari orang yang perjuangkan tanah air diorang sendiri. Sangat bangga bila orang puji muka ada kacukan luar dari bangga asalnya Melayu. Atuk kata zaman dia dulu tak ada orang yang akan berbangga atau bersonok bergurau mengaku diorang tu ada darah campuran atau mix Thai. Benda tu jadi sangat pantang bagi orang tua-tua Kedah yang pernah hidup zaman Siam. Bagi diorang, Siam antara penjajahan yang paling brutal. Kalau ada orang bergurau mengaku macam tu, orang tua-tua ni selalunya akan ludah ke lantai dan belah dari situ. Itu nak menunjukkan betapa hinanya apa yang diorang pernah buat dulu. Adik yang duduk dekat belakang tu leka tengok pemandangan luar tingkap, tapi masih dengar cerita Atuk dan tiba-tiba dapat satu idea. Kebal je.
Memang kebetulan pula tu ayam Lee pun dari sana juga. Adik fikirkan benda tu sambil mengusap-usap dagu dia, macam dapat idea. Okey, sampai sini dulu bahagian kedua kisah kita malam ni. Dalam mahkamah tadi, orang lain nampak perbicaraan biasa je. Peguam berhujah, hakim dengar, dokumen bertukar tangan. Tapi apa yang jalan serentak dalam dewan tu, cuma 2-3 orang je yang tahu. Hal mahkamah tu dah selesai. Yang belum selesai, hal adik sendiri. Dia masih ada satu janji yang tergantung. Motor kawan dia masih tergadai. Dan yang dia ada cuma seekor ayam tua yang nak berdiri pun payah lawan seekor ayam yang dikebalkan 7 hari 7 malam dengan satu sajian. Dekat dalam kereta tu, dalam perjalanan balik, dia dapat satu hadiah. Dalam bahagian ketiga nanti, bahagian terakhir kisah ni, kita tengok apa yang budak ni buat dengan Rainbow. Dan kita sampai ke malam perlawanan tu. Sebelum kita pisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran suatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Selamat malam. Adios.